Ini aku nak review, aku nak tunjuk dekat korang sebab banyak persoalan yang bertanya dengan aku pasal topeng ni. So, jom kita review secara detail. Right, so ni lah topeng dia. Kan? Dekat belakang dia nampak ni. Betul-betul boleh ikat tau. Nak ketatkan bila korang dah pakai tu, kepala dia nak ketatkan, korang just ikat je kat sini. Kasih dia fit. Okay, material yang macam korang boleh nampak ni lah. Yang ni macam leather yang ni leather. Kemudian ni kain lembut. Aku tak tahu nak cakap. Mungkin tukang jahit tahu lah. Dia jenis macam ni. Kau tengok kat dalam. Ni kain dia macam ni. Nampak jahitan dia apa semua. Ni sebelah dalam dia lah. Kalau korang boleh nampak sebelah dalam dia. Kan? Right. So yang ni kain kilat. Ni kilat punya. Ni plastik dia. Plastik macam tu kilat lah. Ini kalau aku custom, aku letak manik. Wah, warna gold. Lawa habis. Kan? Ni sebelah tepi dah. Right. So ada yang tanya juga, bang, macam mana yang ni tak ada logo salib kat kepala dia, macam mana abang tutup? Okey, kalau yang aku nampak sekarang ni, mungkin sebelum ni macam ada. Sebab apa? Sebab dekat sini dia ada jahitan tau. Ada jahitan, tapi bekas jahitan lah. Dia dah cabut. Kan? Dan jahitan tu sekarang ni, daripada sini, sampai ke sini je. So kat belakang ni dah kosong. Dah kosong. Yang ni aku cakap tu ada kesan jahitan kan. Mungkin dia punya salib dekat sini kot sebelum ni. Okay, so macam ni lah. Ni dia mulut dia. Dia tak boleh buka Bawah ni tak boleh buka. Dia dah memang fit dia macam ni. Memang lawa. Memang lawa kan. Okay, jom aku try. Aku pakai lagi sekali Disebabkan kepala aku ni besar kan. Dia agak susah sikit untuk aku pakai sebenarnya. Tapi boleh pakai. Aku try lagi sekali. Korang tengok Aku pakai dia kena ada cara dia. Aku kena masukkan mulut ni dulu. Kalau tidak, okay, bila masuk mulut baru dia terletak terus tau. Then kat belakang ni, kalau aku nak ketatkan tepi dia ni, aku kena tarik. Dan ikatlah ni kat belakang ni. Jadi kat depan dia macam ni lah, macam korang nampak ni sekarang. Memang lawa kan topeng ni. Aku memang sayang betul. Aku sayang sangat topeng ni. Okay, sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada si tukang urut Naim. My brother daripada Pulau Pinang. Dia yang menghadiahkan aku topeng ni. Dia suruh aku jaga betul-betul. Padahal topeng ni dia ada sejarah dengan dia. Dia menang pertandingan urut dekat Johor masa tu dia menang. Dapat nombor 2 tak silap aku. Nombor 2, nombor 3 aku lupa. Jadi benda ni dia suruh aku simpan. Dan aku takkan jual lah. Aku akan simpan. Lawa kan? Memang lawa. Memang cun. Alright, so kepada korang yang tengok video ni, nak tengok figure yang kat belakang tu, korang komen je kat ruang komen. Nanti insyaAllah aku free, aku buatkan video. Okay, jangan lupa